Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masuk bab yang ketiga, bab dalam menerangkan babu izalatin najasah wa bayanuha. Jadi ini bab menerangkan bab menghilangkan najis dan keterangannya lah. Dan bab yang ketiga. Hadis yang ke-22 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tuttakhazu khallan qala la akhrajahu muslimun wa qala hasan sahihun. Jadi mafhum yang boleh dapat daripada hadis ni daripada Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai khamar yang dijadikan cuka. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu tidak dibolehkan. Jadi disebut oleh Muslim dan hadis ini hasan lagi sahih. Apa yang dapat kita faham daripada hadis ini adalah pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatlah berkenaan apa hukum kalau kita menjadikan khamar atau kita kata arak lah dijadikan sebagai cuka. Sebab kalau sedia maklum cuka kalau kita peram lama kan dia akan jadi menggila ataupun dia akan jadi macam khamar lah maksudnya dan daripada khamar tu kalau kita peram lagi dia akan jadi tidak maksudnya kalau air perahan jus ataupun apa-apa buah lah kan apabila kita peram lama kan dia akan jadi dia akan sampai peringkat menggila kan dan bila sampai itu yang kita panggil sebagai khamar lah kan dan bila peram lagi lama dia akan menjadi cuka. Itu dia proses lah. Tapi kat sini apa hukum kalau kita kata dia dah jadi sebagai kita kata khamar kan. Jadi kita tambah benda lain untuk jadikan sebagai cuka. Dia bukan proses semula jadi, tetapi manusia sendiri yang menambah. Contoh kita dah ada arak, kita tambah sesuatu, dan kita biar untuk waktu yang sekian-sekian dia akan jadi cuka. Jadi apa hukum dekat sini? Jadi Nabi melaranglah perkara ni kan. Dan dia akan terangkan lagi lah dekat pada hukum nanti. Jadi ada beberapa hukum yang boleh kita dapat daripada hadis ni lah. Yang mana pertama, tidak boleh membuat cuka dari khamar. Dan khamar tidak menjadi suci dengan dijadikan cuka melalui proses yang dilakukan oleh manusia. Inilah pendapat daripada mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mengikut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan bahawasanya tidak boleh kita nak menjadikan khamar dan kita tukar kepada cuka. Hukum ni haram lah. Tak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan yang dilarang adalah kita kata daripada daripada khamar kita nak menjadikan kepada cuka. Maksudnya daripada khamar ataupun arak ni kan kita tambah sesuatu, kita biar dalam waktu sekian-sekian dia akan jadi cuka. Itu hukumnya, itu dilarang. Tapi kena bezakan. Apa hukum kalaulah kita kata daripada khamar kan tanpa kita tambah apa-apa kan memang dia dah semula jadi kan. Kita biar lagi lama kan dalam waktu menggila dia tu kita biar lagi lama dia jadi mencuka dengan secara semula jadi. Itu hukum dia diharuskan. Boleh untuk kita ambil untuk makan lah, ataupun kita ambil manfaat daripada kita cuka tersebut. Jadi kena bezakan di antara dua. Yang pertama adalah khamar yang mana kita tambah sesuatu oleh perbuatan manusia lah dan dengan tu dia bertukar jadi cuka. Itu yang dilarang. Tapi kalaulah dia bertukar secara semula jadi kan tanpa tambah, tanpa ada campur tangan daripada manusia, itu hukum dia dibolehkan. Jadi yang kedua, mengikut mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahawasanya khamar menjadi suci dengan memprosesnya menjadi cuka kan kerana khamar telah berubah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi ini berbeza dengan pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal kan. Jadi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahawasanya boleh daripada khamar kita nak tukarkan kepada cuka dan boleh kita ambil manfaat daripada cuka tersebutlah, tak ada masalah. Ini daripada pandangan daripada mazhab dua tadilah, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Jadi yang ketiga,
ulama telah bersepakat ataupun jumhur ulama lah kan bahawa khamar apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya maka ia menjadi suci. Jadi kita kena bezakan. Yang dilarang adalah kita kata khamar yang mana kita campur ataupun ada tak campur tangan daripada manusia sendiri. Khamar tu kita campur bahan sekian-sekian kan kita biar lama dia jadi cuka. Itu yang dilarang. Tak boleh. Tetapi jumhur ulama ataupun kita kata ulama bersepakat yang kita kata khamar yang menjadi cuka yang dibolehkan adalah apabila dia bertukar dengan sendirilah. Kan dia berubah menjadi cuka dengan sendiri. Dengan sebab apa? Kita biar lama ke kan? Biar dia peram lama lagi dan dengan sebab perang tu dia bertukar menjadi cuka dengan sendiri tanpa ada campur tangan daripada manusia. Jadi ini dibolehkan dan cuka tersebut hukum dia suci. Hadis yang ke-23 wa anhu qala lamma kana yaumul khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata fanada innallaha wa rasulahu yanhaakum an duhumil humur al-ahliyati innaha rijsun muttafaqun alaihi. Jadi hadis ni sahih lah. Jadi mafhum dia daripada Anas radhiyallahu anhu beliau ketika perang Khaybar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Abu Talhah disuruh apa? Untuk menyampaikan pengumuman kepada kaum muslimin. Maka berserulah Abu Talhah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kamu dari makan daging keldai kampung kerana ia najis. Apa yang dapat kita faham daripada hadis ini adalah yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang penyerulah yang mana kat sini sahabat apa Abu Talhah lah Rasulullah SAW menyuruh kepada Abu Talhah menyerukan kepada kaum muslimin ketika itu untuk menyeru kepada ataupun untuk memberitahu uh, akan beberapa syariat atau hukum lah kan yang mana wajib diikuti kan. Uh, di antara hukumnya adalah Nabi melarang untuk makan daging keldai kan kat sini sebut daging keldai yang mana keldai tu di kedai kampung sebab daging kedai kampung itu najis sebagaimana disebut lah. Jadi apabila kaum muslimin dengar seruan ataupun perintah ini, mereka ataupun seluruh kaum muslimin ketika itu mereka terpaksa menumpahkan balik isi perut mereka lah. Mereka apabila dengar apa perintah Nabi SAW mengatakan bahawa keldai kampung kan ini najis, jadi mereka menumpahkan balik, mereka memuntahkan balik daging-daging yang mereka telanah ataupun yang mereka dah makan. Hal ini dia orang lakukan sebab apa? Kan? Untuk apa? Demi apa? Mentaati perintah Allah Subhanahu Taala lah dan Rasulnya lah. Kan? Tiada sebab lain melainkan untuk mentaati perintah dan taatlah perintah Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya. Dapat kita tengok dalam hadis ni beberapa hukum lah kan. Yang pertama disyariatkan membuat pengumuman untuk memaklumkan perkara penting seperti hukum hakam dan perkara-perkara penting yang lain. Jadi dapat tengok kat sini apabila ada syariat diturunkan kan Nabi terus menyuruh kepada sahabat untuk menyampaikan syariat untuk terus menyampaikan syariat dan para sahabat juga terus kita kata mentaati dan mengikutlah syariat ni kan. Jadi di antara dikata-kata proses sebagaimana syariat turun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turun syariat uh, Nabi terus mengkhabarkan atau memberitahu pada sahabat apabila kita kata kalaulah tiada sahabat pada tempat tu Nabi akan hantar utusan untuk memberi khabarlah kepada para sahabat yang lain kan. Jadi apabila mereka dengar terus mereka taat dan mereka ikutlah perintah yang diturunkan. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum kat sini haram untuk kita makan daging keldai kampung. Disebut kat sini kampung lah ataupun kita sebut keldai peliharaan lah ataupun kedai yang kita bela. Keldai yang kita bela tu hukum ni haram makan. Sebab kita kena tahu keldai ni dia ada dua kan. Ada keldai yang diharamkan makan kan, ada keldai yang dihalalkan, diharuskan makan. Jadi
Kedai yang diharamkan makan dan sebagaimana disebut dalam, hadis ni adalah kedai kampung ataupun kedai yang, kita bela kan. Macam, kalau tengok orang kampung biasa bela keldai kan, kat dia punya ladang dia ke apa. Jadi keldai tu hukum dia haram dimakan, kan. Itu tak boleh untuk kita sembelih, untuk kita makan, haram hukum dia. Itu yang pertama. Kedai yang kedua yang mana halal untuk, dimakan. Jadi keldai yang kedua adalah apa, jadi keldai yang kedua ni adalah keldai yang, liar lah kan. Keldai yang halal untuk kita makan adalah keldai liar. Yang mana keldai ni, bukan dipelihara oleh oleh manusia. Mana yang kita berburu, contoh berburu di hutan ataupun berburu di mana-manalah. Yang mana keldai ini halal untuk dimakan, tak ada masalah. Jadi kena bezakanlah. Kedai yang halal adalah keldai yang liar dan keldai yang haram untuk dimakan adalah keldai yang dibela ataupun dipelihara oleh, uh, manusialah. Hukum yang kelima, ni lagi meringkaskanlah, maksudnya, kedai liar halal untuk diburu. Mana keldai yang liar yang saya sebut tadi, halal untuk diburu dan halal untuk dimakan. Itu keldai. Bagi, keldai yang, pelihara pula hukum dia haram untuk dimakan. Hadis yang ke-24, wa an Amru ibn Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina wa huwa ala rahilatihi wa lu'abuha yasilu ala katifayya akhrajahu Ahmad wa Tirmizi wa sahhahahu. Jadi mafhum daripada hadis di atas, daripada Amru ibn Kharijah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kami di Mina, yang ketika itu baginda berada di atas unta tunggangannya dan aliu unta itu mengalir mengenai bahuku. Disebut oleh Imam Ahmad dan At-Tirmizi yang menilainya sebagai hadis sahih. Jadi hadis ni sahih lah. Kita boleh tengok pada hadis ni, berlaku ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya ketika beliau berada di, Mina lah, ketika hendak, melakukan haji. Dalam khutbah itu baginda menjelaskan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan ibadah haji. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sendiri bahawa ali unta yang dikenderainya mengalir mengenai tubuh dan salah seorang daripada sahabatnya, ini yang diceritakan daripada, dalam hadis ni lah kan, salah seorang daripada sahabatnya, tetapi baginda tidak menyuruhnya supaya menjauh daripada unta tersebut. Jadi hal ini merupakan satu pengakuan daripada baginda bahawa haiwan yang didagingnya halal dimakan adalah suci. Jadi, kita sedia maklum lah kan, satu hukum tu apabila dalam kita kata, hadis Nabi ni dia ada 3 lah. Yang pertama, qauliyah kan, yang kedua adalah fi'aliyah dan yang ketiga adalah taqriri, pengakuan lah. Pengakuan ni, ini yang kita sebut pengakuan. Maksudnya Nabi tidak melarang dan Nabi tidak mengatakan, kita kata, itu halal kan. Maksudnya Nabi senyap dan Nabi tidak melarang pun perkara itu. Jadi ini ditetapkan juga sebagai hukum lah. Maksudnya apabila Nabi tidak melarang, hukum dia haruslah boleh untuk kita kata. Dan daripada apa yang boleh kita ambil daripada hadis ni adalah apabila Nabi tidak melarang, kita kata, aliu unta yang jatuh pada salah satu badan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu menerangkan bahawasanya aliu kan, binatang yang halal untuk dimakan, contohnya unta, aliu mereka adalah kita suci kan, jadi tak ada masalah. Jadi ada beberapa hukum ya boleh kita dapat daripada hadis di atas. Yang mana yang pertama adalah suci air haiwan yang boleh dimakan dagingnya kan. Mana-mana haiwan yang kita boleh makan daging dia, contohnya apa? Kuda contoh kan. Ataupun lembu, kerbau kan, ataupun ayam, itu di antara, binatang-binatang yang halal untuk kita makan daging dia. Jadi aliu mereka pun suci kan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan aliu lah disebut kat sini. Apa yang termasuk dalam pengertian aliu adalah setiap lebihan yang keluar daripada setiap keringat. Selagi lebihan tersebut tidak mempunyai tempat yang menetap dan sudah diproses di dalam perut sehingga berubah dalam bentuk yang lain lah. Maksudnya aliu adalah apa yang keluar daripada kita kata mulut binatang tu sendiri lah kan. Ataupun kita kata keringat kan. Keringat binatang tu pun dikira sebagai suci lah.
Yang kedua, kan, pengakuan Nabi SAW ni sebagaimana yang kita sebut tadi, kan, taqrir Nabi SAW. Jadi pengakuan Nabi SAW terhadap sesuatu perkara yang dilakukan di hadapannya menunjukkan bahawa perkara tersebut adalah dibolehkan. Dan sebab Nabi tak melarang pun sahabat untuk menjauh daripada kita kata unta tersebut, dan Nabi tak melarang pun. Jadi ini menetapkan hukum bahawasanya perkara itu adalah harus, kan, dan sucilah kita kata liur binatang unta tersebut. Dan kerana apa? Kerana pengakuan baginda Rasulullah SAW dikategorikan sebagai sunnah lah, dan sunnah Nabi SAW.